Hello semua, selamat petang. So kita tengah tunggu bas nak pergi ambil kereta dekat airport untuk road trip. Nampak macam bas dah sampai. So let's go, kita tunggu bas D. So kita pergi Dollar Tree. Dollar Tree, kedai RM2. Kita sekarang berada dekat mana bang? Dollar Tree. So sebenarnya tak tahu Dollar Tree ni apa. Budak-budak ni beritahu kedai RM1. Semua ni $1.50, $1.25. Kat sini lah. Buat ni lah, $1.25. So barang macam kedai RM2. Semua ada. Okay, ni berapa? Ni berapa dolar? Tengok, come. Ni berapa? Ni $1, $1. Okay lah kan? Gum base is halal, right? Gambis halal. So ni ada mami? Sandwich, chocolate, $1, $1. Oh yeah, but this is bubble gum, so. Kena tengok lah. Yeah, I know. But Ni lah, goldfish, $1. goldfish. Tapi kecil. Goldfish. Kita tengok lah yang mana worth it, boleh beli lah. Party supply, bahan semua $1, $1. Bag. Ni kacang lah, besar. Kacang ni. Kacang besar. Tak nak? Okay tak, lain nanti. Go follow mami. Tak mana kita tu. So lepas pergi Dollar Tree, kita pergi Five Below pula. Tengok apa ada. Scamming. Scrub daddy. Scrub mami. 3 for $5. Di bawah ni ada lagi lah, boba milk tea. Pergi Walmart pula. Walmart. Go mami, go. Walmart. Air galon. Yeah, we go here. Walmart? We've been here. Different Walmart, not this one. Jumpa tu. Garam. Tengok abang nak try tu. Cepat. Oh. Cepatlah bang. Masuk je. Adik, wrong way. Okay, dah, bang. Go. Troli dia bergerak. Troli abang. Abang punya troli. Troli abang bang. Pergi ambil bang, cepat. Subway. Tepi bang, tepi. Okay, come, let's go.